suami I ada kencing manis. Tapi gula okey je. Maksud dia mesti HbA1c dia cantik kan? Kenapa tak boleh apply medical card? Okey, macam kita tahu, bila seseorang tu dah didiagnose kencing manis, dia dapat penyakit kronik. Dan kencing manis ni adalah ibu kepada segala penyakit. Kencing manis ni boleh menyebabkan korang berisiko tinggi untuk dapat stroke, untuk dapat sakit jantung dan macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi boleh dapat daripada didiagnose kencing manis sahaja. So, bila dah ada diagnosis kencing manis ni, risiko kepada korang punya penyakit tu akan jadi tinggi. So, bila risiko tinggi, nak join takaful, sepatutnya semua kena risiko sama rata. Kalau tiba-tiba ada orang yang ada kencing manis yang berisiko tinggi masuk, mestilah orang lain akan kata tak aci lah, nanti mesti dia yang akan claim lebih. So tak boleh macam tu. Okay? So semua orang yang nak join takaful, dia kena berisiko sama macam orang lain. Maksudnya risiko yang rendah lah. Maksudnya bila dia sihat, dia akan berisiko rendah. Kalau dia dah sakit, dia dah berisiko tinggi. So tak boleh nak apply medical card. So kalau korang masih lagi sihat, mainlah apply medical card. Okay?